Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini cikgu nak cerita mengenai pelitup muka. Bila kita keluar rumah atau berada di tempat awam, terutama di kawasan yang sesak, sempit dan tertutup, kita perlu memakai pelitup muka. Anak-anak tahu tak mengapa kita perlu memakai pelitup muka? Kita perlu memakai pelitup muka sebagai satu langkah pencegahan daripada penyebaran penyakit saluran pernafasan yang tersebar melalui virus termasuk COVID-19. Pelitup muka boleh digunakan sama ada untuk melindungi orang yang sihat daripada dijangkiti atau untuk mencegah orang yang telah dijangkiti daripada menjangkiti orang lain. Pelitup muka ada dua jenis yang boleh digunakan bagi tujuan pencegahan, iaitu pelitup muka perubatan medikal seperti pelitup muka jenis 3 lapis disyorkan kepada orang yang bergejala. Ia perlu dilupuskan, dibuang dalam tong sampah selepas digunakan. Dan pelitup muka bukan perubatan non-medikal iaitu jenis fabrik disyorkan kepada orang yang tidak bergejala. Ia perlu dicuci dengan sabun, dikeringkan sebelum boleh digunakan semula. Pelitup muka perlu dipakai dengan cara yang betul. Pakai pelitup muka dengan menutup mulut dan hidung. Jangan pakai pelitup muka di bawah dagu. Anak-anak perlu memakai pelitup muka bersaiz kecil yang bersesuaian dengan muka anak-anak. Cikgu harap anak-anak semua telah faham mengenai pelitup muka. Okey, jaga kesihatan, patuhi SOP. Bye-bye, jumpa lagi.